Kalau Tuhan sebut manusia di muka dunia ni satu orang nanti, maksud dia muka dunia ni duduk melawan Tuhan, mujrim makna orang salah, orang jahat. Dia sebut orang salah ni bukan salah dengan perlembagaan dak, salah Quran dan akhirat pula. Perlembagaan kita, perlembagaan mereka, ke perlembagaan India, ke perlembagaan Greek tua, kau kata peduli akhirat pula. Kau peduli yang Quran. Dia hotu disebut mujrim. Orang ni minta dengan Tuhan yang balik semula ke dunia. Kenapa? Nak amal soleh, baru nak buat amal soleh, nak semayang molek, nak kecek molek, nak terbih negeri molek, nak keuangan molek, perangai molek, pakaian molek, minuman molek, nak bau kira nak balik semula ke dunia. Kat Tuhan ni bukan budak kita ikut suruh dia buat belakang budak. Tuhan ni Tuhan Al-Mutakabbir. Di antara sifat Tuhan ni Al-Mutakabbir, yang besar diri. Aku tak dengar buahmu, aku dengar permintaanmu kalau mudah tak dunia kita. Mudah tak dunia kita, doa berapa aku beri. Doa istighfar, ala min da'in fa astajibalah, ala min sa'ilin fa atiyalah, ala min mustaghfirin fa aghfirlah. Belum subuh ni Tuhan turun ke langit dunia. Yanzilur rabbu ila samai dunya fil hazil. Tuhan akan turun daripada atasan dia ke langit dunia, rapat dengan manusia di penghujung malam. Belum subuh. Gak lo ni kita terpaksa bangun belum subuh untuk nyawa. Kita bangun tu jangan bangun untuk nyawa saja. Bangun untuk doa kata. Kita bangun ambil sembahyang. Belah-belah puyuk duk legak atas dapur tu, ambil sembahyang, baca apa semua sekali. Gak lo ni kau automatik berlaku. Dapur pun automatik, api pun automatik. Ya senang. Tahu dah puyuk kita ni boleh masuk dalam 10 minit. Kita kucik pang kat 10 minit kan. Dia masuk puyuk kita. Jadi belah-belah tu kita baca Quran.